Datuk Seri Tuan Perannya Dr. Maimunah binti Muhammad Sarif, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Diiringi oleh pengarah-pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan ahli-ahli lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur. Akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan. Kuala DBKL Warga Kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ke Perhimpunan Bulanan Korporat DBKL bagi bulan April tahun 2025 hari ini 18 April 2025 Jumaat persamaan 19 Syawal 1446 Hijri bertempat di Auditorium Bandaraya. Segala perancangan dan gerak kerja kami dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan berkesan, memperahkan kesungguhan dan keazaman, berintegriti serta meningkatkan semangat kerja berpasukan. Wassalam, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa sallim 'ala sayyidil amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kerana dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi mereka yang telah berjaya mengawal nafsu, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidilfitri bermaksud kembali kepada fitrah, iaitu kembali kepada keadaan suci dan bersih seumpama bayi yang baru dilahirkan daripada dosa-dosa, dan iman kita diperbaharui dengan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Ramadan telah pun berlalu. Hadirin yang disayangi, pelajaran dari Madrasah Ramadan perlu diteruskan sepanjang kehidupan kita. Beralih ke susunan acara selanjutnya, kita saksikan tayangan multimedia yang disediakan oleh Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan. Pada 1 Julai 2011, melalui Penstrukturan DBKL, Jabatan Pelesenan dan Jabatan Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil telah digabungkan menjadi satu jabatan yang kini dikenali sebagai Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan. Permohonan lesen secara atas talian melalui laman sesawang e-lesen DBKL telah dibangunkan selaras dengan keperluan semasa. Jabatan ini juga komited dalam menyediakan perkhidmatan kepada peniaga termasuk perkhidmatan secara langsung di kaunter-kaunter yang disediakan. Kawalan dan pemantauan setiap premis di Kuala Lumpur adalah menjadi tanggungjawab kepada jabatan ini bagi memastikan peniaga menjalankan perniagaan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Program Lestari Niaga @KL turut diperkenalkan untuk memperkasakan penjaja kecil di sekitar Kuala Lumpur sebagai pengiktirafan terhadap peranan dan sumbangan mereka kepada ekonomi negara.
Penganjuran Bazar Ramadan di 42 lokasi di Ibu Negara tahun depan akan diuruskan sepenuhnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Akan diselenggarakan terus daripada DBKL. Guna gambar. Ada. Video ni bagus. Dia tak terlalu lama. Benda-benda macam ni kena 2 second, 3 second je. Jangan sampai 4. Paskan. Ya, paskan. I think tahun ni lebih sistematik sebab cara apply pun dah berbeza. Macam dulu saya tak tahu macam mana nak apply tau. But this year dia macam improve, lebih mudah lah through system. Memang saya buat hati lah kali ni. Oh, bagus lah. Kalau macam wording macam ni, kena lama sikit. Nak baca kan? Nak baca. Tapi kalau nak ikutkan, editing ni sebenarnya dia macam tarian tau. Dia kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia kena main pas. Hadirin hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam Aidilfitri. Kita sokongan daripada ahli parlimen kita dan sokongan daripada semua tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya rasa kalau kita sudah tengok tadi dari segi video tu, kita berjaya menjalankan amanah yang telah pun diberikan kepada kita untuk mengelolakan Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri. Tahniah saya ucapkan pada semua yang terlibat. Bukan senang untuk kita menjalankan tugas ini apabila arahan telah pun diberi oleh Yang Berhormat Menteri kita. Saya berbincang dengan semua pengarah eksekutif dan juga Tuan Haji Badrul. Saya pun nak ikutkan lutut gegar jugalah masa tu. Boleh buat ke tak boleh buat ni? Saya tanya Tuan Haji Badrul, pernah kita buat? Tak pernah, Datuk Seri. 3 kali kita berbincang kan Tuan Haji? Tak pernah kita buat, ini pertama kali. Saya kata perkara yang baik itu akan bermula dengan the first step. Kita cuba. We have to think positive that we can do it. Kalau saya katakan, kalau kita think negatif, 50% gone. Kalau kita think positif, 50% of the cabaran itu telah pun tercapai sebab kita semua berfikiran positif untuk melaksanakannya. Dan kita buat. Saya tahu bukan senang kita mengendalikannya, tetapi alhamdulillah dengan sokongan daripada rakan strategik kita, Bank Muamalat, kita dapat melaksanakan. Dan kita tak payah saya nak cakap panjang sebab tadi dalam video itu telah pun ditunjukkan. Dan dalam mesyuarat bersama dengan ahli parlimen telah pun diminta untuk kita juga
melaksanakan bazar semasa hari tahun baru Cina dan juga di Pabali. So nampaknya bukannya hanya untuk bazar Ramadan saja, Tuan Haji. Ini bazar tahun baru Cina pun telah diminta semasa Menteri berjumpa dengan semua 11 ahli parlimen dalam mesyuarat hari itu, dan juga bazar di Pabali. So dengan ini saya melihat setiap perkara yang diputuskan oleh kerajaan, saya melihat diminta DBKL untuk melaksanakan. Saya menyahut cabaran itu. Ini menunjukkan we are capable of doing it. Kalau kita tak capable, saya ingat orang tak minta kita buat. Siapa nak satu kerajaan ataupun menteri nak menyuruh orang yang tidak boleh buat, ini akan menjatuhkan lagi. So ini, they say that DBKL, please do it, and I take it positive, and I think that we can do it, and we did it. Ini menunjukkan kita punya bosses di atas sana tu, di Putrajaya, percaya kepada kita. They believe, they have a trust in us that we can do it. Inilah yang semangat ini yang saya ingin kekalkan. Bahawa apa saja yang diarah kepada kita, kita mesti menyahut dengan positif, kita mesti melaksanakan dia dengan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Semalam, Menteri telah pun mengumumkan untuk kita melihat tata kelola bagaimana kita ingin membantu peniaga-peniaga yang tidak berlesen ini. Dia menyatakan bukannya semua kita boleh lesenkan, kita mesti, saya dah juga bercadang untuk mengadakan satu task force. Kita mesti lihat mekanisme, kriteria, prinsip yang kita nak memutihkan ini. Bukan putih serta-merta, tapi kita mesti ada peraturan yang transparent, yang accountable, yang kita boleh, yang orang kata kenapa saya A boleh, B tak boleh. Kita mesti ada satu peraturan yang very transparent, yang kita boleh pertahankan, yang adil. Ini satu pasukan task force saya akan buat, dan saya minta juga daripada Cik Ismadi bersama dengan di pengarah eksekutif yang lain, memikirkan bersama dengan rakan-rakan Ketua Jabatan, memikirkan bagaimana mekanisme ataupun peraturan yang kita perlu adakan. Very adil, transparent, accountable. Kalau ditanya, kita boleh jawab. Inilah yang saya ingin dapatkan daripada makluman dan juga pendapat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak ada di dalam teks saya ni off teks saja, sebab ini tadi menyahut video yang telah pun ditunjukkan kepada kita. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah pada semua yang terlibat dalam mengendalikan bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri ini. Terima kasih. Saya juga ingin berkongsi amanat yang amat berhormat Perdana Menteri bersama dengan keluarga Jabatan Perdana Menteri pada 7 April yang lalu. Dia menyatakan bahawa mesej kita perlulah menyampaikan mesej yang tegas bahawa masih wujud ketirisan. Masih wujud ketirisan. Saya selalu nyatakan apa-apa kerja yang kita buat mesti kita mendapat value for money. Dalam mesyuarat lembaga perolehan saya selalu nyatakan, adakah ini value for money? Siapa yang menyediakan contohnya kriteria SOP ataupun tender-tender dokumen, mestilah memikirkan DBKL first. Ini perlu mendapat satu kerja yang baik yang kita lihat dari segi pemilihan. Saya selalu menyatakan bahawa saya tidak terlibat kepada penilaian awal. Saya tidak terlibat pada penilaian teknikal, penilaian keuangan. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua jabatan yang mengendalikan telah pun mengetuai penilaian-penilaian. Sampai kepada saya adalah pengesyoran. Pengesyoran daripada ketua-ketua jabatan yang mengesyorkan, okey, Datuk Bandar, inilah yang telah pun di-shortlisted kerana apa, dan inilah yang disyorkan untuk diputuskan di mesyuarat lembaga perolehan. Ini sebagai contoh berkaitan dengan ketirisan. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ketua jabatan ataupun sebagai pegawai yang mengendalikan program-program atau projek ini, mestilah semak seadil-adilnya, semak kita dapatkan orang yang betul-betul membantu kita, betul-betul yang boleh melaksanakan program kita. Tidak
minta EOT banyak sangat, VO banyak sangat dan sebagainya. Inilah ketirisan yang dimaklumkan, yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang saya faham, dan juga we must get value for money. Inilah yang saya selalu sering nyatakan, tidak patutlah Ketua Jabatan berharap kepada saya dan dia pengarah eksekutif nak menyemak semua dokumen-dokumen yang tebal tu. Tak ada masa kalau macam tu. Saya ingat mesyuarat lembaga perolehan akan sampai ke pagi lah. Itu pun dah sampai tengah malam. Tapi akan sampai ke pagi. Tapi itu artinya rasa we have, every one of us are responsible at our level and do the work right at the first time. Jangan fikir, tak apalah, saya buat ni nanti pengarah ada boleh tengok lagi. Pengarah kata, tak apalah, kita ada lagi pengarah eksekutif. Pengarah eksekutif kata, tak apalah, Datuk Bandar ni kan tengok lagi. Saya nak kata siapa? Takkan saya nak kata, tak apalah, menteri dah tengok. Tak boleh. To this day, at our level, we must try our best to do the best and do right thing, do right at the first time. Jangan fikir, tak apa, nanti supervisor kita akan semak. Tengah fikir sebegitu. Inilah yang dimatakan. Yang kedua, masih lagi, mesej yang tegas, masih lagi ada rasuah. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Ini pada 7 April. Yang Amat Berhormat menyatakan masih ada wujud ketirisan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pejabat awam, dan ini mesti dihentikan. Ini bukan word saya, ini adalah quote unquote. Teguran ini dia kata bukan cecaan tetapi nasihat penuh kasih. Ini pun ayat YB, penuh kasih untuk memperbaiki diri dan sistem. Dinyatakan sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. This is quote unquote daripada Perdana Menteri pada 7 April. So sebagai warga di BKL, kita bukan hanya bertugas mengurus infrastruktur bandar, tetapi kita membentuk wajah dan jiwa Kuala Lumpur. Kalau ada bahasa Inggeris dia kata bring back the soul. Bring back the soul to the city. Soul ni, soul apa yang kita nak bawa? Jiwa apa yang kita nak bawa? Ini kita nak bawa balik jiwa tu, dia akan ditranslated through our design. Macam mana kita design pondok bas kita, macam mana kita design kita punya taman, macam mana kita design lalu pejalan kaki, macam mana kita design kita punya rumah madani kita. Bring back the soul. Inilah yang penting pada pendapat saya. Ini walaupun bagaimanapun dengan akhlak dan juga integriti, kebijaksanaan fizikal serta penerapan teknologi seperti AI. Kita mampu memberi perkhidmatan bukan saja cekap tetapi boleh diyakini oleh rakyat. So dalam perhimpunan tersebut juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan naratif yang tidak benar perlu diperbetul. Fakta yang sebenar perlu disebarluas bagi mengelakkan isu-isu negatif menjadi lebih serius. Ini dibangkitkan juga tentang komunikasi kita. Komunikasi ini bukan hanya terletak di tangan Cik Haslinda. Mana Cik Haslinda? Mana dia? Bukan hanya di tangan pengarah korporat. Komunikasi ini macam-macam. Komunikasi individu, komunikasi ini ada juga di peringkat jabatan. Macam mana kita communicate? Komunikasi, especially those yang handle bila orang datang ke pejabat kita, yang datang walaupun ada online tapi masih lagi datang ke pejabat kita untuk mendapatkan maklumat. Bagaimana body language kita, macam mana kita menerima mereka. Ini juga bukan hanya komunikasi dari segi Facebook ataupun LinkedIn ataupun kita punya Instagram, kita punya Twitter, bukan. Komunikasi ini bagaimana kita menerima seseorang itu ke meja kita yang nak mendapatkan sesuatu maklumat. Kalau dia datang, cik, macam mana nak isi barang saya tak tahu. Tak tahu lagi lah. Dah lama dah sistem ni. Ya, tak boleh macam tu. Kita perlu sebarluaskan maklumat yang betul.
Maklumat yang betul ni daripada semua pada tuan-tuan perempuan. Bukan hanya daripada pengarah komisi, bukan hanya daripada Datuk Bandar, bukan hanya daripada pengarah eksekutif, tetapi pada tuan-tuan perempuan dengan cara you punya own Facebook. Lepas tu orang akan repost ataupun perbualan antara rakan-rakan kita, ataupun perbualan mungkin balik. Saya pun balik pada masa kenduri, masa hari raya baru ni, saya pun bombarded by my family. Makcik saya, pakcik saya, anak buah saya, apa ni Mak Ngah buat macam ni, Abang Belon macam ni. Apa ni kau ni dik, buat apa ni dik? Kita pun orang susah dik. Kenapa je orang panggil saya adik kat rumah? Kita dulu orang suka adik, kau mesti ada empati. Kenapalah kau buat macam tu? Kau tak bela tu, tak bela ni. Oh, saya masa bukan nak makan lemang saya. Dia tanya, bombarded betul. This is true story. Tapi bila saya berikan maklumat yang pada saya yang sebenarnya, sampai dia kata, oh macam tu ke? Kami tengok dalam social media aja. Oh macam tu sebenarnya. Saya letak satu perkara aja. Saya kata, video mana yang you tengok? Inilah video. Oh cepat anak buah saya yang kecil-kecil. Inilah Mak Ngah ni. Mak Ngah ni apa buat macam ni. Lepas tu saya kata, you dalam video tu boleh tak you describe kat saya? Yalah ni, Abang Belon dia dah jatuh kat lantai ni. Korang nak pijak leher dia. Lagi? Inilah ni dia tengok ni, tengok ni tak patutlah. Saya kata, yang sebenarnya yang jatuh kat jalan tu pegawai Mak Ngah. Iya ke? Dah tu bulat mata tengok fakta dulu. Saya pun marah dia. Fakta dulu, jangan duduk seru nak marah Mak Ngah ni, tak boleh. Oh dia yang jatuh tu pegawai Mak Ngah, betul lah. Oh tak betul lah ni. Tu janganlah duduk sebar-sebar. Oh tak apa, nanti abang beritahu kawan-kawan abang. Ni tak betul ni. Tapi janganlah kod Mak Ngah kata macam tu kata. This is within my own family. When I went back, pergilah ke masjid. Imam-imam pula serbu saya. Apa ni Datuk Seri? Katanya nak ambil kampung ni sebagai santuni madani. Tapi Datuk Seri tak santun pun orang Kuala Lumpur. Oh hebat. Gaya ni memang hebat saya. Memang hebat. Tapi bila kita dah bagi maklumat yang sebenarnya, of course saya kata ini masih dari dalam siasatan polis. Saya ini apa yang saya faham, ini apa yang diberikan oleh pegawai saya, itulah dalam statement saya. Kata, you kenal saya dah 64 tahun di sini saya. You nak trust saya ke nak trust social media? Mestilah saya trust Mak Ngah. Kalau lepas tu ada juga jahat tu. Mak Ngah, kalau dah trust Mak Ngah ni, boleh lebih dapat duit raya. Pula. Ni rasuah ni saya kata, ni rasuah. Inilah yang saya rasa macam kita mesti memberikan satu maklumat yang betul. I'm sure rakan-rakan di sini bila balik pun orang tanya kan, betul ke ni? Mungkin daripada you all, dia kata Datuk Bandar apa, ya Allah teruknya. Ambil lagi perempuan jadi Datuk Bandar. Saya dengar juga macam tu. Kalau lelaki Datuk Bandar tak jadi macam ni. Perempuan ambil lagi perempuan. Saya dengar juga. So meaning that you all pun mungkin di balik pun orang akan tanya, saudara akan tanya sebab you all dari BKL. Tapi di sini saya promise whatever it is, kalau kita buat kerja yang bagus, kerja yang mengikut tata kelola, I will be all out to defend you. Tetapi kalau you all tak mengikut tata kelola, I will be the first one to take you out from the system. Tak payah nak tunggu AG ke apa. Tapi kalau kita buat benda yang betul, benda itu kelola, I promise you, I'll be the one to defend all you all out. Tapi kalau ikut tata kelola, kalau tak ikut, saya minta maaf. Saya depan-depan ini saya cakap. So ini adalah amat penting untuk kita memberikan maklumat yang lebih baik. Tu dalam era digital yang serba pantas ni, kita tak dapat lari berdepan dengan pelbagai naratif yang negatif, berita palsu, tumahan. Tu di sini saya ingin menyeru rakan-rakan semua di sini untuk menjadi kekal tenang, rasional, profesional, mengalami cabaran-cabaran di kita berada di PBT. Apa pun akan PBT. Walaupun mungkin itu bukan di bawah kita, tapi ini pun bukan akan nyatakan sebagai PBT. Ini adalah satu perkara di mana baru-baru ni saya ditanya oleh media, kenapa terlalu banyak warga asing? DBKL tak ambil tindakan ke?
Tu saya masa saya pergi ke I think merasmikan pejalan kaki di Taman Melati. Saya ditanya. Tu saya buat statement. Saya kata ada perkara yang di PKL boleh buat. Ada perkara yang di PKL tak boleh buat. Contohnya warga asing. Kita boleh ambil rampas sita barang-barang dia sebab dia tak berlesen. Tapi kita tak boleh nak tangkap, nak letak dia sebab dia tidak datang tanpa izin. Ini adalah pihak immigration. Itu saya harap, saya nampak 2-3 minggu ni Cik Zamir, immigration turun sekali dengan kita kan, sebab saya pun berkomunikasi dengan pengarah dia. Saya kata let's work together. So ini adalah saya rasakan, tapi itu bukan menjadi satu helah pada kita. Ini bukan dalam bidang kuasa kita, tapi kita melaksanakan no wrong door policy. Kalau ini bukan di bawah kita, kita sampaikan kepada rakan sahabat kita, tolonglah tengok bersama-sama dengan kita. Ini pun satu perkara yang ingin saya bangkitkan. Seterusnya saya juga ingin melaksanakan di sini, membentuk persepsi masyarakat terhadap organisasi kita. Sekarang ni kita perlu bawa balik gambaran-gambaran yang di BKL ini bukan hanyalah satu perkara yang terlibat dengan penguasaan saja. Banyak benda-benda lain lagi yang kita buat. Saya semalam pergi ke berhari raya di Media Prima. CEO dia, pengarah dia kata kat saya, "Datuk, how can we help?" I said that I need your airtime to bring back the image of the BKL. Maksudnya bukanlah kita nak kata ni, kita nak menceritakan apa yang kita buat selain daripada penguasaan tu. dah adalah selain pada penguasaan. Okey, dalam you all punya slot, the CEO dia kata, "Yes, let's do it." And then dia minta saya time bila saya boleh. Kalau saya tak boleh, mungkin pengarah eksekutif boleh, dan juga mungkin pengarah-pengarah boleh appear di dalam TV ataupun temu ramah dan sebagainya. Ini telah pun dipersetujui oleh CEO Media Prima. Cuma saya perlukan timetable di mana dan mengikut dia orang punya program. Satu lagi, Esro Awani, dia pun telah menghubungi saya, "Datuk, how can we help to bring back to not only to image, meaning that is kita banyak buat perkara-perkara yang baik, kita banyak, tapi kita tak war-warkan." Saya katakan juga kepada menteri itu, takkan every time kerja kita nak upload dalam Facebook. Itu tugas harian kita. Tetapi I think ada perkara-perkara yang kita buat, kita perlu maklumkan kepada orang ramai dari segi polisi, dari segi strategi dan sebagainya, supaya orang ramai pun tahu. Mungkin dari segi saya menyatakan hari itu apakah tindakan kita nak buat. Saya kata okey, evokasi tentang pelesenan. Kita boleh mungkin satu wawancara di TV3 ataupun di RTM tentang perniagaan, menjalankan perniagaan kecil di BKL contohnya, termasuk lesen, termasuk kebersihan dan sebagainya. Ini kita kena plan supaya kita boleh, saya kata kalau kita dapat airtime tu free lah. Free lah, kadang-kadang kita kena bayar nak masuk TV ni. Dia kata tak apa, demi di BKL you datang saya punya hari raya, ini hadiah hari raya kepada di BKL. Saya kata alhamdulillah. So kita kena sediakan slot-slot tersebut. Dan seterusnya juga kita juga perlu bersatu hati melaksanakan tadbir urus cemerlang. Ini adalah dalam program flagship nombor 14, transformasi budaya kerja. Saya mungkin you all setiap perhimpunan ini saya akan memaklumkan juga, membawa juga tentang transformasi budaya kerja. Walaupun saya repeat many times regarding this, I think this is very important. Budaya transformasi kerja, bersatu hati dalam penyampaian maklumat yang tepat, mengumpul data, file, rekod dan bukti kerja, memperbetulkan naratif, dan juga yang paling penting adalah menunjukkan prestasi cemerlang dalam kerja kita sendiri. So dari segi penguasaan tadi, kita biarlah tegas, biarlah beradab, dan kuat, biarlah berhemah.
Ini salah saya menyatakan bahawa apa yang kita buat mestilah mengikut tata kelola kita, dan di samping itu juga semua warga kerja DBKL perlu mengikut tata cara yang betul dan juga berhemah. Saya juga ingin menyentuh sedikit pengurusan aduan awam. Ini pun banyak kali juga saya dah bangkitkan. Ini di bawah flagship nombor 11 kita, outcome nombor 11. Kita mestilah di era keterbukaan maklumat media sosial ni memang banyak aduan-aduan yang kita terima, kadang-kadang berasas, kadang tak berasas. Kita mestilah menyelesaikan masalah ini dan wajib menyambut aduan ini bukan sebagai beban tetapi sebagai amanah. Dia ada dua situasi di sini. Saya selalu mengambil situasi yang positif. Yang pertama sekali, orang buat aduan kerana dia sayang Kuala Lumpur. Kerana dia sayang. Contohnya baru ni saya dapat aduan, dia kata ada jalan berlubang. I think JECOS dah buat dah ambil tindakan. Dia sayang pada pengarah di yang berkaitan dengan jalan ni di DBKL. That's why dia adu. Kalau tidak, dia upload dia daripada mana-mana Facebook, dia buat aduan, kata Datuk ni jalan yang berlubang boleh dia hantar orang. Ingat tak saya dulu dapat, dia marah-marah jugalah. Semalam saya dapat yang vokal kan, I think you all kenal kan siapa yang vokal di dalam DBKL ni. Dia menyatakan kepada saya, Alhamdulillah Datuk, saya bersama-sama di tapak sekarang, bersama-sama melaksanakan projek ini, buat jadi somewhere dekat, saya tak ingat dekat jalan mana, kat Bangsa lah. Kata sama-sama bersama-sama dengan pihak engineer untuk melaksanakan tugas. Dan dia kata tahniah, Alhamdulillah 3 jam saya hantar aduan, pegawai dah sampai, pekerja dah sampai, dalam 6 jam problem telah pun siap, problem telah pun selesai. Inilah, ini saya share. Kalau saya tak share, saya senyum seorang. Oh, Datuk Bandar hebat. Bukan Datuk Bandar hebat. Ini tuan-tuan dan perempuan telah pun mentransformasikan budaya kerja. It's not Datuk Bandar hebat. Inilah yang saya minta, apabila aduan terima, kita pergi. Tapi janganlah kita tunggu aduan, itu jadi reaktif pula. Kita mesti ada pemantauan berkala. Ini adalah penting. Monitoring. Kadang-kadang kita ni maintenance culture kita kurang. Pemantauan kita kurang. Aset kita banyak, tapi kita tak pantau. Kita nak tunggu orang bagi aduan baru kita nak buat. Kita adakan pemantauan, ada sistem pemantauan. Ini adalah amat penting. Kita ada aset-aset yang aset-aset alih, aset-aset tak alih. Tengok, buat audit. Jangan tunggu orang komplain. Saya faham kadang-kadang tu ada juga, kita ada juga aduan-aduan, tetapi yang major tu kita mesti ada sistem. Kalaupun lah contohnya dia buat aduan, kita akan kata, oh aduan di sini sebenarnya dalam sistem kita akan buat audit, akan maintain, staff kita akan pergi ke sana minggu depan, ataupun bulan depan. Tapi memandangkan aduan yang dah ada, kita akan ambil tindakan. Maksudnya sistem tu ada. Orang ramai tahu, ada sistemnya. Dia nak datang ke tempat ini, ke kawasan ini, ke bangunan ini bulan depan. Tetapi ialah kebocoran ke, kerosakan ke, dia tak tahu timetable. Kita tahu. Ini orang ramai pun dia reasonable. Dia bukan unreasonable. So di sini saya ingin melihat pada kita mesti ada sistem pemantauan yang berskala. Katalah sama ada taman ke, sama ada bangunan ke, sama ada pasar, sama ada community hall, stadium, facilities yang di bawah kita mesti ada sistem pemantauan, maintenance culture mesti ada. Kalau tidak, macam contohnya pengurus-pengurus kawasan Cawangan bagi feedback kepada rakan-rakan kita kat sini, because you are on the ground. Just saya ada WhatsApp group dengan pengurus 11 pengurus kawasan. Direct dekat saya, kalau ada apa-apa, bagi tahu saya boleh ni, ataupun beritahu rakan-rakan. Because you all are on the ground. You all tahu sebab kita dekat sini. Siapa-siapa yang dalam 11 pengurus Cawangan tu bagi feedback. Dan kita bekerjasama, mesti ada sistem. Kadang-kadang feedback kacau mereba dia pun susah juga. Mesti ada sistem of kita sendiri memberikan aduan pada dalaman. Ada sistem orang luar melalui kita pun mesti ada sistem pemantauan. Dan ini pun saya telah bercakap dengan beberapa pegawai, adakan sistem pemantauan tersebut.
dan seterusnya, sama ada dalam bentuk apps, dalam bentuk online dan sebagainya. Saya juga sedang maklumkan kepada front office saya, mewajibkan setiap aduan yang disalurkan kepada pejabat Datuk Bandar, sama ada melalui email ataupun surat panggilan telefon, mesti diuruskan dan memberi maklum balas sewajarnya. I hate reminder. Saya tak suka orang remind saya. And I hate reminder bila saya dah ada dihantar ke email dan dinyatakan bahawa Datuk Bandar, saya dah hantar email ni tak bulan depan lagi, tak ada jawapan pun daripada pejabat Datuk Bandar. Oh, telinga saya nipis tu. Ini kalau you masuk, you tak boleh senyum keluar. Masuk bilik saya tak boleh senyum keluar. Sebab kita mesti ada sistem. Kadang-kadang pejabat saya kata, kami dah hantar daripada pegawai, pada pengarah tu. Mesti ada sistem dia tadi, dah hantar, kita kena tengok macam mana dah dijawab ke belum. Ini adalah amat penting sebab kita mengamalkan no wrong no policy. Dalaman pun no wrong no policy, luaran apalagi lah no wrong no policy. Kita mestilah responsif, kita mestilah ada empati, memahami kesulitan yang dialami oleh pengadu. Kita mestilah ada tindakan segera, jangan biar dia berlalutan. Penyelesaian yang berkesan dan komunikasi yang berkesan. Inilah pendek kata, pengurus aduan mestilah responsif, empati, tindakan segera, penyelesaian berkesan dan komunikasi berterusan. Kita ada juga, saya dipahamkan dalam aduan, kerja dah buat dah, tapi tak ada komunikasi mengatakan dalam situ aduan kerja dah selesai, tapi dah buat dah ditapak. Ini adalah perlu kita melihat. Dan selalu juga saya ingin menyatakan bahawa setakat bulan Mac ini dimaklumkan 10,297 aduan telah pun kita terima melalui Adu KL, dan daripada itu, daripada 10,297 ini 9,083 telah berjaya diselesaikan. Tahniah. Saya nampak ada peningkatan. Dan bersamaan 88.2%. Saya nyatakan pada pengarah eksekutif, saya punya pengarah-pengarah pun tahulah, saya punya percentage 85. You are below 85, dalam kerja lah, of course kenaikkan pangkat 90. Dalam kerja 85. Kalau you nak naik pangkat, merkah mestilah 90 ke atas. Kalau tidak, tak boleh. So di sini 88 ni okey lah, kena tekad lagi lah. Dan juga saya telah pun memberikan satu target. Kita mestilah target kita adalah 90 ke 95%. Memang tak boleh 100% sebab kadang-kadang dia ada melangkaui jabatan-jabatan lain. Let that 5% tu mungkin aduan pada jabatan-jabatan rakan strategik kita. 5 kategori yang tertinggi, kemudahan awam, isu halangan, pokok, penguasaan serta perancangan dan pembangunan. Oleh itu saya rasa kerja-kerja di lapangan mendapatkan turun padang proaktifly supaya melihat isu ini daripada akar umbi dan menyelesaikan masalah. Bab pepatah, orang tak kisah siapa salah, yang penting siapa selesaikan. 10,000 aduan itu sebab orang sayang dengan DBKL. That's why they adu. Betul tak? If they couldn't care less, you are drowned lah, I couldn't care less. Sebab dia orang sayang dengan kita, that's why dia mengadu, supaya benda itu diselesaikan. Pengurusan aset dan fasiliti DBKL saya telah pun menyatakan tadi. Yang kedua, inisiatif Sifar Sisa. Ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Umi dan rakan-rakan yang lain telah pun membawa inisiatif program My Safe Food dan program pengasingan sisa makanan. Kita telah berjaya, saya tak mahu nak uraikan, memang berjaya bersama dengan My Safe Food. Data pun telah pun dimaklumkan sebanyak 11,000 kilogram kita dapat selamatkan makanan yang baik untuk diberi kepada orang yang memerlukan makanan, dan kita semula dan sebagainya kita dapat My Safe Food 11,482. Anggaran dia makanan ini 139,576.69 sen. Oh, very very specific Dato' Umi kira. $139,576.69 ringgit Malaysia. Dan di mana pelepasan karbon
21,532.28 kg of carbon dioxide, meaning that decarbonization, kita kata climate change dan sebagainya. Sisa makanan yang kita boleh hantar ke pusat komposan iaitu 11,990 kg, dan ini juga 24,600 kg sisa bukan makanan berjaya di kita semula. Saya harap pada tahun sampai hujung tahun ini kita akan dapat meningkatkan lagi kita semula kita ini menyumbang kepada flagship 8 kita. Flagship nombor 8. Saya perhati juga semalam bila saya berjalan semasa jamuan Aidilfitri. Saya berjalan di depan pejabat kita ni, bahagian pegawai-pegawai dan juga rakan-rakan kita makan. Saya tegur. Saya nampak Datuk Umi masih ada makanan yang tak habis di atas pinggan. Saya kata, eat till finish. Konsep eat till finish. Macam mana Datuk? Saya berjalan tu, ni apa makanan tak habis ni? Datuk, banyak sangat lah Datuk. Banyak sangat makanan kami tak habis makan. Saya nampak ada lemang lah, rendang pun ada lagi kat situ. Ni tak makan ni, kami dah habis Datuk. Tapi dia orang ikhlas lah kata kami makan. Banyak Datuk makanan, kami kenyang, kami tak boleh habis. Dalam pinggan kami pun kami tak boleh habis. Dalam hati saya, kalau tak boleh habis jangan ambil banyak. Tapi dia memujilah makanan banyak. Makanan banyak Datuk. Tapi ada yang sempat saya tegur lah. Saya kata dalam elemen buffet ni kita ambil sikit dulu. Kita tak tahu makanan itu sedap tak sedap, ikut selera kita ke tidak. Kalau banyak, pergilah ambil balik. Tapi ada juga sambil tu, ambil lah sikit dulu. Saya kata, tapi kalau sedap, pergilah ambil balik. Ada jangan joke dengan saya. Takut Datuk bila sedap nanti pergi ambil balik dah tak ada dah. Mentality. Tapi saya nampak masih banyak lagi di kalangan pegawai-pegawai kita yang mungkin komunikasi itu belum sampai lagi ke mereka. Masih lagi banyak makanan, sisa makanan yang masih ada di dalam pinggan mereka yang tidak, saya nampak dah bertindih-tindih itu mungkin sisa makanan lah. Masih ada lagi. Seingat kita di internally pun kita kena buat advokasi. Seterusnya, sisa membersihkan. Di Jalan Tar saja 8.8 tan sampah telah pun kita pungut. Ini lebih kurang dalam 250 gram plastik, kertas dan aluminium. Kita kena bincang juga dalam tim Zero Waste ni. Dalam setiap pasar malam, pasar pagi ke, pasar Ramadan ke, pasar Aidilfitri ke, pasar Deepavali ke, Chinese New Year ke, macam mana kita boleh bersama-sama dengan peniaga-peniaga ni, kita sediakan dia fasiliti supaya dia tidaklah mencacatkan. Saya kesian tengok pagi-pagi raya staf-staf Alam Flora dengan staf kita pergi pungut sampah dalam Jalan Tar. Saya rasa terkejut jugalah tengok. Mungkin kita kena dapat lagi dari segi komunikasi ni, bagaimana kita boleh bersama-sama dengan mereka. Dan seterusnya, saya juga ingin memberi maklumat di sini bahawa kita telah pun pada 25 Mac yang lalu telah melancarkan portal aplikasi Visit Kuala Lumpur. Ini untuk semualah, tengoklah, jangan tak tengok. Kalau ada apa-apa maklum balas yang nak dimasukkan, bagi tahulah pada Cik Nakib. Cik Nakib. Salah satu tahun depan adalah tahun melawat Malaysia. Kita nak grab ni. Kita nak jadikan Kuala Lumpur bukan sebagai tempat untuk turun di KLIA, duduk satu malam, memanglah dalam Malaysia. Tapi bila saya jadi Datuk Bandar Kuala Lumpur, saya ambil kiasu sikit lah. Saya naklah orang yang pelawat ni tidur 2-3 malam di Kuala Lumpur. Jangan dia jadikan passing je, turun KLIA, duduk satu malam, besok dia pergi Penang, pergi Langkawi. Tapi itu betul balik-balik, pergi KLIA, dia orang balik. Kita nak retain the tourist ni in Kuala Lumpur supaya dia boleh berbelanja. Menaikkan ekonomi berbelanja di Kuala Lumpur. Walaupun masih dalam Malaysia, tapi kita sebagai PBT kita mesti retain. Jangan dia jadi tempat persinggahan je. Turun ke LIA, datang, naik, pergi naik atas, lepas tu turun, balik. Kita nak retain dia orang di dalam Kuala Lumpur supaya dia boleh memberikan ekonomi dan juga memberikan putaran dan juga dari segi peniaga-peniaga kecil dan juga hotel-hotel kita. So di sini kita perlulah bersama-sama dengan pegawai-pegawai dan juga golongan-golongan yang involved dalam tourism. Saya juga tahun ini, seperti yang tuan-tuan tahu, tahun
ASEAN 2025, kita telah pun merasmikan satu pada 9 April yang lalu, perasmian laluan berjalan kaki berbumbung Universiti Pengurusan Teknologi Tunku Abdul Rahman dan juga Urban Oasis kita di depan, di mana telah pun saya dapat banyak good feedback daripada rakan-rakan saya. Dia kata this is very good, they want more. Macam mana kita nak connect the Green Connector. Ini adalah dalam flagship nombor 6. Saya juga ingin berkongsi pada 25 hari bulan yang akan datang, next Friday, warisan Kuala Lumpur akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di auditorium ini. Yang Amat Berhormat akan hadir. Inisiatif ini menyusun semula identiti warisan Kuala Lumpur agar lebih tersusun, terpelihara dan mampu memberi nilai tambah kepada pelancongan serta ekonomi tempatan. Bangunan-bangunan seperti Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka di bawah DBKL, stesen kereta api Kuala Lumpur, bangunan Serikaya Kosa akan diberi nafas baru dan pada masa yang sama masih mengekalkan identiti dan nilai estetika sedia ada. PM berhasrat deadline diberi pada kami supaya Serikaya Kosa, Seri Negara siap supaya dia boleh bawa all this the head of the state ni, mungkin dinner ataupun high tea di kawasan, di tempat, di bangunan tersebut. So we are really working very hard bersama dengan Khazanah dan juga Think City dan juga DPKL, dan ada beberapa perkara yang perlu tindakan oleh Jabatan Landscape di bangunan tersebut ya, Puan Puteri. Ini telah pun diminta masa lawatan itu. Dan seterusnya saya ingin berkongsi perkara mengantarabangsakan DBKL. Memang kita tahu DBKL ini adalah ibu kota negara, tetapi kita kena internationalize it dalam mengangkat menjadi bandar raya global yang ada identiti sendiri. Kita tak mau jadi New York, kita tak mau jadi Paris, kita tak mau jadi London. Kita mau jadi Kuala Lumpur tapi dengan identiti, culture dan juga budaya kita sendiri. Ini kita telah pun aktif. Saya telah bagikan cabaran kepada pegawai-pegawai kita untuk cuba untuk menjadi apply di Lee Kuan Yew World City Prize 2026. World City Prize ni adalah 1 million Singaporean dollar kalau kita dapat. 1 million, sekarang ni mungkin 3 million our ringgit Malaysia. Last year yang dapat Venice. Vienna. Vienna pernah dapat, Bilbao pernah dapat, Paris pernah dapat. Ini saya minta supaya Kuala Lumpur submit untuk kita mendapat Lee Kuan Yew Award 2020. Dia every 2 years. 20. Pada tahun 2024, saya salah seorang panelis diminta oleh kerajaan Singapura untuk bersama-sama melihat negeri bandar mana yang boleh mendapat prize ini. Saya dalam menjalankan, bila di dalam panelis tu kita tahu lah apa kriteria dia nak. Tu saya dah share lah dengan ini kriteria, make sure dia ada supaya kita dapat. So tahun 2026 saya dah maklumkan kepada Desmond Lee, Menteri Perumahan Singapura, mungkin saya step down 1 year sebab Malaysia masuk. Saya tak maulah jadi ada conflict of interest. Saya tarik diri sebagai panelis dalam Lee Kuan Yew Award. Tahun 2028 kalau ada rezeki saya masuk balik. Tapi tahun 2026 pastikan kita bila masuk saya nak menang. Ini kalau masuk bilik Datuk Bandar tak boleh senyum pula ni ya. Bila masuk kita nak menang. Ini penting. Yang kedua, kita juga masuk dalam Bloomberg Global Mayors Challenge. Saya juga pernah menjadi panelis dalam Bloomberg Global Mayors Challenge. Kalau Nairobi boleh dapat, dekat Kuala Lumpur tak boleh dapat. Tapi bila Nairobi dapat, dia kata saya ada interest sebab saya ibu headquarters of UN Habitat in Nairobi buat cerita. Tak ada langsung. Tapi ini Bloomberg Global Mayors Challenge. Ya. Dan ketiga, permohonan rangkaian UNESCO Creative Cities Network. Kita dah hantar under kategori design. Hopefully kita boleh dapat sebab saya pun dah berurusan dengan Executive Director UNESCO dan dia kata dia dah terima, dia dalam penilaian. Hopefully boleh di-announce lah pada tahun ini dalam kategori design. Selain daripada itu, beberapa lagi penyertaan sedang dirancang seperti Vigo
Smart Cities Award. Baru-baru ini kita ada di Seoul, di mana Vigo Smart City Award dan juga Seoul Smart City, di mana saya juga ada menjadi panelis di dalam Vigo Smart City Awards ni, dan saya tahu apa kriteria-kriteria yang dia tengok. Dia more on the smart cities. Yang seterusnya, BRICS Urban Future Award. Brazil, Russia, India, China, South Africa, dan saya dimaklumkan kita pun telah pun Malaysia telah pun cuba untuk memohon, menghantar permohonan untuk menjadi ahli BRICS. Tapi BRICS Urban Future Awards. Seterusnya, Shanghai Award for Sustainable Urbanization. Last year, saya juga ketua kepada panelis on Shanghai Award for Sustainable Urbanization, di mana Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah pun mendapat award tersebut. Orang kata juga, alah, you dulu Datuk Bandar Pulau Pinang, you jadi ketua panelis, mestilah you panggil Pulau Pinang. Tapi tidak. Memang Penang, memang yang lain pun saya was the last one, even though saya hit the panelist, saya was the last one to give a comment. Tapi Penang dapat, janganlah kita hantar, kita tak dapat pula. So tahun ini kita dah hantar, will be Shanghai Award for Sustainable Urbanization, sebab kalau kita menang, kita boleh pergi ke Shanghai and all paid for by them. Yeah? Then UN Habitat Scroll of Honor Award. Ini juga boleh kita apply, di mana banyak city di Asia ni telah pun mendapat. Dan at the same time, kita juga pada 13 April diraih rasmi World Expo 2025 yang telah pun dibuka di Osaka, Jepun, dan akan berlangsung sehingga 13 Oktober. Expo yang berlangsung 6 bulan ini bertemakan Designing Future Society for Our Life, bertempat di Pulau Yomeshima, sebuah pulau buatan yang mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi pada masa hadapan negara tuan rumah tersebut. Dan Expo ini dengan kehadiran 28.2 juta pengunjung sebelum ini, 169 negara, dan DBKL turut serta dalam Osaka World Expo ini. Ini juga untuk kita kehadapankan apakah smart city, smart innovation yang kita buat. InsyaAllah kita akan pamerkan di samping keunikan bersama dengan Putrajaya dan Perbadanan Labuan. Saya juga ingin berkongsi program besar di BKL pada tahun ini. Pada 10 hingga 15 Ogos 2025, kita akan menjadi tuan rumah pada 3 acara serantau. 10 hingga 15 ni, iaitu sebagai pengerusi ASEAN 2025, kita akan menjadi tuan rumah ASEAN Sustainable Urbanization Forum, ASEAN Governors and Mayors Forum, dan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capital. Ketiga-tiga acara ini akan berlangsung sekali semasa ASEAN Mayors Forum yang akan dijadualkan pada 10 hingga 15 Ogos di Pusat Convention Kuala Lumpur. Kita bersama dengan KPKT, bersama dengan Urbanist dan bersama dengan UCLG, United Cities for Local Government, bersama dengan juga UN Habitat akan mengadakan rakan-rakan. Itu adalah merupakan rakan strategik kita pada ASEAN Mayors Forum tersebut. Kita juga akan, Kuala Lumpur juga akan menganjurkan Smart City Expo Kuala Lumpur bersama akan strategik kita, iaitu Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Dan ini akan menunjukkan kepada negara, pada dunia, projek-projek transformasi digital di BKL. Termasuklah sistem digital twin, penggunaan big data analytic dan juga pendekatan teknologi dalam perancangan. Ini juga kita akan turut serta. Saya telah pun diminta hari itu bersama dengan Menteri Digital Gobin, YB Gobin. Dia said, Datuk Seri, we have to work together. I said, yes sir, let's do it. So sekarang kita akan bersama-sama dengan mereka. Dan juga kita akan mengadakan KL Park Festival pada 17 hingga 26 Oktober di Taman Tasik Titi Wangsa di persidangan Kemuncak ASEAN bertemakan ASEAN Unity in Diversity. Ini juga kita akan buat, dan hopefully semua kita minta sokongan daripada semua rakan-rakan,
sokongan daripada ahli lembaga penasihat, sokongan daripada ahli member parlimen dan semua, supaya kita menjadikan KL Park Festival ni 2025. Saya pun telah banyak mendapat sokongan juga dan juga pertanyaan daripada ambassador, duta-duta yang ada pejabat di sini. Saya tengok saya telah berjumpa dengan lebih kurang 30 ambassador telah datang berjumpa saya untuk selama 8 bulan ini untuk bilateral dan juga courtesy call. Dan mereka ingin, dan kita akan mengadakan satu sesi bersama dengan ambassador dan Invest KL. Tak silap saya pada 24 hari bulan. And they are looking forward bagaimana kita boleh berkolaborasi dengan embassy, dengan juga city-city yang telah pun ingin berkolaborasi dengan kita. Saya dengan Invest KL dan akan mengadakan round table discussion with all the ambassadors di Kuala Lumpur ini. Tak silap saya 24 kalau tak silap, di Rumah Tangsi. So kalau dengan itu, saya pun dah 10 minit lagi nak pukul 10. Saya dinyatakan pukul 10 kena berhenti dah tu. Okay. Bukan kita kerja ni, saya bukanlah, tadi kita dah ada kan, kita punya amanat daripada ustaz kita. Kerja kita ni adalah sebagai ibadah. Senyum pun ibadah tau. Janganlah masam je muka. Senyum pun ibadah. Bila orang senyum, dia senang hati tengok kita senyum. Tapi kalau senyum selalu pun jadi orang ingat kan kita lain pula kan. Tapi senyum pada ketika yang kita kena senyum. Ni kita bekerja bukan semata-mata kerana gaji. Tanamkan itu. Memanglah kita bekerja untuk nak membiayai anak kita, rumah kita dan sebagainya. Tapi kita jadikan kerja ini sebagai ibadah. Dan kita mahu tinggalkan kesan yang baik dan berpanjangan kepada Bandaraya ini. Kita nak fikir, oh dulu benda ni, oh ni masa dulu ABC masa jadi pengarah lah buat ni. Oh ada lagi sampai sekarang. Macam tu kita kena tinggalkan. Ni ibadah-ibadah kita ni. Bukanlah kita nak legasi ya, bukan. Tapi maksud saya ni ada impact di hati sanubari warga kota kita apa yang kita buat. So, semoga segala usaha yang kita lakukan menjadi amal jariah dan membawa keberkatan kepada semua. Itu daripada kali pertama saya berdiri di pentas ini, saya telah memberi amanat kepada saudara-saudari. Saya telah tekankan pada ini, saya akan committed dan konsisten mengingatkan semua warga BBKL supaya sentiasa melaksanakan tanggungjawab berpandukan KT. KT itu apa? C apa? Tak tahu ni. C itu apa? Tahu tak? Apa tu? CATEE. C kita mestilah competent. Kita kena cari ilmu. Kalau kita kurang ilmu, tanya pada IDB dan juga Cik Saiful. Saya ni tak ada ilmu ni, saya nak belajar. Kita pun banyak kita bagi ruang untuk pergi buat master lah, PhD lah, degree lah. Satu ilmu yang saya minta, mungkin kita kena tunjukkan yang kita dah buat. Apa yang PM minta adalah berbahasa Inggeris. Dia dah pada saya, itulah kali pertama saya mendengar ucapan dia semasa saya jadi Datuk Bandar. Kalau tak ada, dia kata ketua-ketua agensi ni adalah kan kelas-kelas berbahasa Inggeris. Kita kena fasih. Contoh dia bila ASEAN ni, tak semuanya orang tahu. Kita boleh cakap lah dengan Indonesia, buat sama. Tapi yang lain tak boleh. Dia perlukan berbahasa Inggeris. So kita kena fasih dalam berbahasa Inggeris. Cik ni ya, Karol tengok macam mana IDB. Ya, tengok macam mana kita boleh buat dalam berbahasa Inggeris. Mana IDB tak ada. Tak nampak. Oh, you pakai baju lain ni. Ada baju tu. Okey. So, kita kena adakan. Nanti bila postcap kan PM tanya ni, DBKL dah buat ke belum kelas bahasa Inggeris? Ini adalah kali pertama kali pertama saya mendengar amanat dia sebagai Datuk Bandar. Dia tanya. Dia kata dia dapati the English ni kata dah kurang mantap lah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Tu ini kena tengok. Competent. Dan kita kena accountable. C competent, ingat Bulan depan saya tanya lagi. C competent, kita kena competent.
kompeten dalam menjalankan tugas. Kita kena tahu tata kelola kita, tahu SOP kita, tahu bahagian mana, section mana, para mana. Kalau tak tahu, tanya. Saya pun kadang tak tahu juga. Kalau dalam OAC, saya selalu tanya Datuk Zul, ini boleh tak kita buat, Datuk Zul? Kata tak boleh. Saya tak boleh pasal apa? Section mana kata tak boleh? Dia, ni section ni Datuk, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita kena tahu macam tu. Kita kena, apa yang di bawah kita, kita kena tahu. Competent, accountable. Apa yang kita buat, kita perlulah bertanggungjawab. Jangan kata saya ingat macam tu. Saya tak mau ingat-ingat ni. Saya ingat saya agak kod-kod sepatutnya, kemungkinan. Saya tak maulah ayat-ayat macam ni. Kita nak boleh, tidak. Saya tak mau. Yalah, agaknya macam ni lah. Datuk, I think macam ni lah kau tu agaknya. Sepatutnya macam ni tu. Yalah, sepatutnya macam tu. Tapi you buat dah. Sepatutnya dan ini dia lah perasa-perasa sepatutnya, agak-agaknya, mungkin. Benda-benda yang ni jangan dah kita amalkan. Kita kena sebagai kerajaan, kita kena faham, kita kena, kalau macam ahli penasihat tanya, ini boleh buat tak? Entahlah, agaknya boleh buat pun. Ahli penasihat, respect, agaknya. Saya duk tanya boleh buat ke tidak, you duk agak-agak lagi. Yes, kalau tak tahu, cakap. Tak tahu, saya tak tahu kalau selalunya katalah Dr. Bashir tanya ke, Kemen ke, tahu? Saya tak tahu puan. Tapi bagi saya masa 2 jam ke 2 hari ke, saya batang balik. Tapi bila bagi masa tu, panggil lah balik. Jangan bagi masa 2 hari ke tu, remind lah. Itulah reminder. No reminder, zero reminder dalam DBKL. Zero reminder, no need to remind. Kita ada tugas kita. Ya? Lepas tu, transparent. T is transparent. Kita mestilah transparent dalam menyediakan. Jangan ada tahu perkataan tu tapi tak payahlah bagi tahu yang ni. Kita bagi tahu, patutnya bagi tahu 1 sampai 5, bagi tahu 4 je lah. Kita mesti transparent. Sebab transparent, kalau kita ada SOP, kita transparent. Kalau tak ada SOP, dia susah. Efficient. Kita mestilah efficient. Dan satu E lagi, effective. Kalau efficient tapi tak efektif, tak ada impact, tak ada juga. So KT, competent, accountable, transparent, efficient dan effective. Bulan depan saya tanya, kalau tak ada, kena denda. Saya pick nanti, okay? Yang pakai tudung biru, pakai tudung oren, yang tu, apa dia ni? Saya tanya. So dengan tu akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya nak apa ni? Nak hari ni kelainan sikit, saya nak akhiri dengan pantun lah. Kan? Ke pantun saya minta lah puan tu tengoklah pantun apa yang patut Pagi cerah mentari bersinar. Terus gaduh tu. Pagi ni pun cerah kan, mentari pun bersinar. Kita bawa balik soul DBKL ni, bawa balik all those good vibe of DBKL ya. Kita ada up and down, dari segi kehidupan tu, dalam kerja pun sama. Cahaya menyimbah kota permai. Kita nampak cahaya dah ada di end of the tunnel. Warga di BKL teruslah bersinar. Teruskan sinaran ini menjadi pembina kota yang damai. Boleh tak? Boleh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti 9.55. Saya bagi 5 minit untuk kita turun dan balik ke pejabat. Terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih kerana membantu saya. Terima kasih.